Ke puncak, kita terus bergegar demi payah besar. Apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita sambung pembahasan perbelanjawan peringkat dasar dengan saya menjemput YB Payah Besar. YB Payah Besar ada 60 minit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Tan Sri Yang Pertua, ahli-ahli yang berhormat, apa khabar semua? Saya bagi pihak Backbencher Club ingin merakamkan setinggi-tinggi ucapan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Tambun atas pembentangan Belanjawan 2026. Tidak lupa juga seluruh jentera kerajaan, khususnya keluarga besar Kementerian Kewangan. Bunga mawar harum wangi, indah sungguh di tepi kali. Ucapan terima kasih setulus hati atas budi dan jasa yang murni. Emas 10 disusun rapi, tersimpan indah dalam peti. Ekonomi makmur, negara lestari, tonggak diperkukuh, tekad dipatri. Tan Sri Pertua, saya percaya Belanjawan 2026 ini merupakan kesinambungan kepada agenda reformasi fiskal yang telah bermula sejak 2023. Ia digubal dengan mengambil kira realiti baru dunia seperti polikrisis yang mencantumkan ketegangan geopolitik, keselamatan iklim dan tekanan ekonomi yang saling bertindih. Maka belanjawan ini adalah terjemahan disiplin fiskal dan keberanian moral seiring semangat ekonomi badani yang menuntut pertumbuhan disertai keadilan dan ihsan. Alhamdulillah, Tan Sri Pertua, asas ekonomi negara kekal kukuh. Pada separuh pertama 2025, KDNK berkembang 4.4%. Didorong oleh perbelanjaan isi rumah, pelaburan swasta dan awal yang meningkat kukuh serta pengangguran menurun ke paras 3%. Jumlah pelaburan diluluskan mencecah 190 bilion, meningkat 19% berbanding tahun sebelumnya. Tan Sri Pertua, ini membuktikan keyakinan pelabur terhadap prospek ekonomi Malaysia serta kestabilan dasar kerajaan dalam mengemudi cabaran global. Ringgit yang terus mengukuh, inflasi yang kekal terkawal, momentum pertumbuhan yang terus menjadi petanda jelas bahawa ekonomi kita sedang berada dalam landasan yang kukuh. Walaupun Bank Negara telah menyemak semula unjuran pertumbuhan KDNK 2025 kepada antara 4.0% hingga 4.8% berbanding Julai asal 4.5% hingga 5.5%, akan tetapi ia kekal lebih tinggi berbanding pertumbuhan ekonomi dunia yang diunjurkan berkembang 3.0% pada tahun ini. Tan Sri Pertua, baru-baru ini Bank Dunia juga turut menaikkan unjuran pertumbuhan Malaysia dari 3.9% pada Jun yang lalu kepada 4.1% baru-baru ini. Bagi saya, ini merupakan satu pengiktirafan terhadap daya tahan ekonomi serta keberkesanan dasar kerajaan dalam memacu pemulihan dan pembaharuan struktur. Tan Sri Pertua, dengan izin, the best way to predict the future is to create it. Maka belanjawan ini adalah medan untuk kita mencipta masa depan berteraskan 5 tunjang utama, iaitu people, prosperity, policy, partnership dan planet. Tunjang pertama, rakyat, people, sentiasa menjadi keutamaan dalam kerangka ekonomi badani dengan matlamat memastikan setiap isi rumah hidup lebih bermaruah, berpendapatan mencukupi dan peluang maju bersama. Isu kos harga hidup ini bukan lagi sekadar statistik ekonomi, tetapi inilah realiti yang menekan hampir setiap isi rumah. Kerajaan madani mendengar perkara tersebut. Daripada keperluan asas seperti makanan dan utiliti hinggalah komitmen bulanan seperti perumahan dan kenderaan. Saya ada juga, Tan Sri Pertua, membuat tinjauan dalam media sosial saya. Ramai yang bagi komen positif, negatif
pertengahan dan bagi cadangan. Rata-rata ada juga melahirkan resah terhadap peningkatan kos sara hidup walaupun kadar inflasi dijangka hanya sekitar 1.8% di separuh kedua 2025. Saya juga di kesempatan ini ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Belanjawan tempoh hari, Kerajaan Madani telah menunjukkan komitmen berterusan untuk melindungi rakyat berpendapatan rendah dan sederhana melalui peningkatan STR dan SARA sehingga setiap bulan pada tahun hadapan sehingga mereka mendapat RM4,600 setahun. Namun Tuan Yang Bertua, saya ingin mencadangkan kepada pihak kerajaan agar penyaluran STR disemak semula daripada setiap 3 bulan kepada setiap bulan atau setiap 2 minggu seperti mana yang dilaksanakan di negara India. Langkah ini pasti dapat membantu rakyat mengurus perbelanjaan dengan lebih baik dengan mengelakkan perbelanjaan berkala. Bantuan tunai bukan penyelesaian kekal. Kerajaan mesti melangkah ke langkah dan tahap seterusnya melalui kenaikan gaji minimum yang progresif, latihan semula tenaga kerja, pemangkasan ekonomi komuniti agar rakyat mampu membina daya saing yang tersendiri. Tuan Sri Bertua, saya berpendapat bahawa peningkatan bahagian pekerja COE perlu dijadikan teras utama dalam memperkukuhkan asas ekonomi negara. Apabila lebih banyak bahagian KDNK diagihkan kepada gaji dan papasan pekerja, ia secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan boleh guna isi rumah, merangsang perbelanjaan domestik dan memperkukuhkan daya tahan ekonomi. Tuan Sri Bertua, kenapa Bank Negara menyemak semula daripada 3.9% KDNK negara kepada 4.1% kerana pada hemat Bank Dunia, rakyat kita mempunyai pendapatan boleh guna yang tinggi atas dasar yang dibuat dan reformasi yang dibuat oleh Kerajaan Madani. Tuan Sri Bertua, saya ingin mencadangkan pada pihak kerajaan agar menyemak semula pelepasan cukai korporat, khususnya kepada syarikat yang merekodkan keuntungan luar biasa tetapi mengekalkan jurang gaji yang terlalu besar antara pengurusan tertinggi dan pekerja bawahan. Sudah tiba masanya kita melaksanakan prinsip tax fairness di mana insentif cukai dikaitkan dengan dasar gaji yang adil, lebih bertanggungjawab kepada sosial dan korporat. Selain itu, saya mahu kerajaan untuk memperkukuhkan kesatuan si kerja mesti menjadi sebahagian daripada reformasi struktur ekonomi. Hari ini hanya 6% tenaga kerja Malaysia terlibat dengan kesatuan sekerja. Ini jauh lebih rendah berbanding Korea Selatan 13%, Indonesia 12% dan Sweden 65%. Kesatuan yang kuat bukan sahaja memperjuangkan hak pekerja tetapi juga membantu memastikan dasar gaji dan produktif yang berkembang seiring. Tuan Sri Bertua, rumah untuk semua. Pasaran perumahan negara kini berdepan dengan ketidakseimbangan struktur yang serius. Tumpuan berlebihan kepada projek yang bernilai tinggi didorong oleh insentif pemaju dan hasil negeri lebih mewujudkan jurang besar di antara penawaran dan kemampuan rakyat sebenar, khususnya golongan M40 dan B40. Akibatnya, lambakan hartanah tidak terjual terus meningkat, manakala rumah mampu milik semakin sukar untuk dicapai. Tuan Sri Bertua, komitmen kerajaan dalam rancangan Malaysia ke-13 untuk membina 1 juta rumah mampu milik menjelang 2035 bagi menangani defisit 1.2 juta seperti mana yang dinyatakan dalam kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 khususnya di Bandar Utama. Langkah ini betul mencerminkan kesungguhan kerajaan melaksanakan intervensi berasaskan penawaran selaras dengan prinsip Keynesian bagi menstabilkan pasaran perumahan sejajar dengan dapatan KRI bahawa 78% pembeli rumah pertama mencari unit di bawah RM250,000. Langkah seperti RPGT, loan to value ratio sebelum ini hanya mengawal risiko kredit tetapi tidak menyentuh punca utama pasaran yang digerakkan oleh spekulasi.
Saya ingin mencadangkan Tan Sri, di Dewan Yang Mulia ini 3 langkah pembaharuan utama. Yang pertama, laksanakan reformasi cukai harta dengan menggantikan RPJT kepada cukai keuntungan modal progresif serta memperkenalkan cukai spekulasi dan kekosongan bagi mengekang aktiviti penahanan stok rumah tidak terjual. Yang kedua, perkemaskan urusan perancangan perumahan melalui model permintaan sebenar dan reformasi hasil negeri supaya perancangan tidak lagi bergantung kepada projek berharga tinggi. Ketiga, wujudkan pelindungan bersasar bagi pembeli rumah pertama dan semak semula MM2H agar pelaburan asing tidak lambakan hartanah mewah. Tan Sri Pertua, isu ketidaksepadanan pekerja masih menjadi cabaran besar buat ekonomi negara. Walaupun kadar pengangguran rendah sekitar 3%, hakikatnya hampir 1.96 juta rakyat bekerja di bawah tahap kelayakan mereka dan 35% graduan pula bekerja di luar bidang pengajian. Ketika saya membentangkan kajian pengajian saya, PhD saya di Somet Jepun bulan lepas, Tan Sri, saya berkesempatan untuk melawat Kyushu Institute of Technology. Pensyarah di sana berkongsi bahawa kadar kebolehpasaran graduan Jepun hampir mencecah 100%. Sistem pendidikan mereka benar-benar berpaksikan kerjasama rapat antara universiti dan industri. Setiap pelajar diberikan pendedahan langsung kepada keperluan pasaran, menjadikan mereka bersedia untuk bekerja sebaik tamat pengajian. Saya yakin Malaysia boleh mencapai tahap yang sama. Maka saya ingin mencadangkan di Dewan Yang Mulia ini, dasar satu tenaga pengajar, satu jalinan industri dijadikan KPI nasional di mana setiap pensyarah mempunyai kerjasama rasmi dengan sekurang-kurangnya satu syarikat atau agensi relevan bagi tujuan latihan industri, penyelidikan bersama dan pembangunan pelajar. Ganjaran, kenaikan pangkat, pengiktirafan akademik perlu dikaitkan dengan impak sebenar terhadap kemahiran dan kebolehpasaran graduan. Hanya dengan cara ini, Tan Sri, universiti kita boleh melahirkan tenaga kerja yang benar-benar kompeten dan selaras dengan kehendak industri masa depan. Tan Sri Pertua, kesihatan dan cabaran populasi menua. Menjelang 2030, jumlah warga emas berusia 60 tahun ke atas akan melebihi kanak-kanak bawah 5 tahun. Menurut WHO, menjelang 2050, hampir 1 daripada 6 orang di dunia adalah warga emas. Fenomena ini sudah pasti memberi kesan langsung kepada ekonomi. Negara dengan populasi muda dan produktif dianggap lebih menarik kepada pelabur kerana tenaga kerja yang melimpah, pasaran pengguna yang lebih besar, potensi pertumbuhan jangka panjang. Sebaliknya, negara yang menua dengan cepat berdepan risiko pertumbuhan perlahan, tekanan fiskal, beban pencen dan kos kesihatan yang meningkat. Malaysia dijangka mencapai status negara tua menjelang 2035 apabila lebih 15% rakyat berusia 60% ke atas. Ketika ini, kira-kira 8% penduduk ialah warga emas. Namun, kadar penyertaan tenaga kerja warga emas masih rendah berbanding Jepun dan Korea Selatan. Silver economy berasaskan warga emas kini bernilai berbilion dolar di negara-negara maju. Industri penjagaan warga tua, kemudahan kesihatan khas, teknologi bantuan hidup boleh menjadi sumber sektor pertumbuhan baru buat negara kita. Saya turut bimbang dengan situasi di mana hanya 54% rakyat memiliki perlindungan insurans hayat atau takaful menurut laporan Bank Negara Malaysia. Golongan B40, warga emas pula ramai yang tidak dilindungi, sama ada kerana premium yang terlampau tinggi ataupun pendapatan terhad. Akibatnya jutaan rakyat masih bergantung sepenuhnya kepada sistem kesihatan awam yang kian terbeban. Pada masa sama, penyakit NCDs kini menyumbang 70% beban penyakit dan 67% kematian pramatang
dengan prevalent meningkat 38.1% pada 2019 menurut NHMS. Ini menuntut Tan Sri langkah yang berani untuk memperkukuhkan sistem kesihatan dan perlindungan sosial negara. Maka Belanjawan 2026 mesti memperuntukkan lebih kepada pencegahan dan kesihatan awam, termasuk langkah reformasi penubuhan insurans kesihatan sosial nasional bagi menyediakan dana pelengkap, dan saya penuh keyakinan langkah ini boleh diperkukuhkan dengan pengukuhan penjagaan premier, akses ubat mampu milik, serta skim insurans asas mampu bayar seperti mana MHIT di bawah penyeliaan Bank Negara Malaysia. Tan Sri Yang di-Pertua memetik kata mantan Presiden Indonesia Soekarno, lelaki dan perempuan adalah seperti dua sayap dan seekor burung. Jika dua sayap sama kuat, maka terbanglah burung itu ke puncak yang tertinggi. Jika patah satu daripadanya, maka tidak terbanglah burung itu sama sekali. Agenda wanita dan ekonomi gender bukanlah isu sampingan, tetapi teras kepada pembangunan mampan, keadilan sosial negara. Realitinya, wanita kini mendominasi pendidikan tinggi. Namun penyertaan tenaga buruh wanita kekal rendah sekitar 56.5%. Halangan sistemik seperti fenomena sticky floor, glass ceiling dan beban kerja penjagaan yang tidak berbayar terus menghalang kemajuan wanita. Ramai akhirnya meninggalkan kerjaya kerana tiadaan ekosistem sokongan, suatu faktor yang menyumbang kepada penurunan kadar kelahiran negara. Justru saya ingin mencadangkan di Dewan Mulia ini 3 langkah utama bagi memperkukuhkan Belanjawan 2026. Pertama, laksanakan Belanjawan responsif gender secara menyeluruh, serta memperkenalkan geran penjagaan nasional bagi mengiktiraf sektor penjagaan sebagai komponen ekonomi rasmi. Kedua, memperkasakan penyertaan wanita dalam pasaran kerja melalui lanjutan insentif cukai bagi wanita kembali bekerja dan pelaksanaan cuti paternity berbayar 14 hari di semua sektor sebagai simbol perkongsian tanggungjawab keluarga. Ketiga, menubuhkan dana pemerkasaan kepimpinan politik wanita yang bipartisan serta dana latihan semula dan keusahawanan digital bagi melahir pemimpin wanita masa depan. Tan Sri Yang Pertua, tunjang kedua, prosperity, kemakmuran, pertumbuhan ekonomi dan daya saing masa depan negara. Kerangka madani mencerminkan keyakinan bahawa kemakmuran tidak boleh dicapai tanpa kita mengorbankan nilai kemanusiaan. Ekonomi bukanlah matlamat akhir, tetapi alat untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Di bawah kerajaan madani, disiplin fiskal terus diperkukuhkan. Defisit negara berjaya dikurangkan daripada 5.5% 2022 kepada 4.1% 2024. Disasarkan 3.8% 2025 menuju 3.5% 2026. Ini bermakna hutang baru kerajaan semakin mengecil dan Malaysia kini berada di landasan kukuh untuk mencapai defisit 3% dalam jangka sederhana. Tan Sri Yang Pertua, kita tidak boleh melihat diri kita sendiri untuk kita mengatakan kita telah melakukan sesuatu yang baik. Agensi pentarafan antarabangsa turut mengekalkan keyakinan terhadap Malaysia. A3 oleh Moody's, A- oleh Standard & Poor, BBB+ oleh Fitch Rating, dan kesemuanya dengan outlook yang stabil. Fitch misalnya menegaskan bahawa Malaysia mempunyai dasar ekonomi yang kondusif, pertumbuhan jangka sederhana yang kukuh, kedudukan luaran yang sihat. Ini jelas mencerminkan keyakinan antarabangsa terhadap keupayaan kerajaan madani dalam melaksanakan
reformasi fiskal tanpa menjejaskan momentum pertumbuhan. Walaupun pagi tadi Tan Sri saya dengar dengan penuh teliti ucapan Ketua Pembangkang, dan sebelum saya masuk tadi Tan Sri ada orang bagi saya pantun. Izinkan saya baca Tan Sri, boleh? Silakan. Asyik mengata tanpa keruan, konon pandai untung dan rugi. Bila diminta bahas belanjawan, rupanya kosong cakap berapi. Saya terus sampaikan Tan Sri. Dia bagi kat saya bacalah Tan Sri, takut dia marah saya. Tan Sri bertua, namun keyakinan ini hadir bersama tanggungjawab besar. Kos khidmat hutang kini semakin meningkat. Jika pada 2011 kurang daripada 10 sen bagi setiap ringgit hasil digunakan untuk membayar faedah hutang, hari ini jumlah ini telah mencecah 16 sen. Peningkatan hampir 60% dalam tempoh sedekat. Keadaan ini sudah pasti mencipta crowding out apabila bayaran faedah yang tinggi mengurangkan ruang fiskal bagi perbelanjaan pembangunan. Tan Sri Yang Pertua, saya juga mendengar apa yang disebut oleh Yang Berhormat Ketua Pembangkang sebentar tadi. Ya betul, saya setuju. Debt service charges sudah meningkat mencecah 16%. Tetapi perkara pokoknya Tan Sri, adakah kerajaan Madani tidak mampu nak bayar hutang ataupun bunga yang dikenakan ke atas hutang? Itu perkara yang penting. Bagi kita, hasil negara sepenuhnya digunakan untuk operating expenditure. 97.2% lock item. Dan sudah pasti kita nak lakukan pembangunan yang mengembang, kita mesti meminjam. Tetapi kita mesti adil dalam kita membuat telahan dan perimbangan terhadap formula ekonomi mana yang kita pakai. Ya betul, beliau nyatakan kita ada hutang yang meningkat. Saya tak nafikan perkara itu. Tetapi elok untuk kita lihat adakah hutang baru meningkat. Hutang baru kita menurun. Hutang baru kita tidak membesar tetapi menurun kerana kita ada FRA. Dan FRA inilah komitmen kerajaan Madani. Tan Sri Pertua, semua ahli-ahli dewan, rakyat tahu saya pernah berada di Kementerian Kewangan di bawah dua kerajaan yang terdahulu. Saya tahu bagaimana usaha yang dilakukan oleh Kerajaan Pakatan dalam undang-undang perolehan. Sungai besar pula paya besar. Saya nampak Kota Melaka. Saya nampak Kota Melaka bangkit dulu. Siap, Yang Berhormat. Yang Berhormat, kita ada Kota Melaka dan kita ada Ulu Langat. Saya bagi saya 1 minit. Saya nak. Okey. Saya bagi Kota Melaka dululah. Rang undang-undang perolehan dimulakan oleh Kerajaan Pakatan. Dan kemudiannya Kerajaan Perikatan mengambil alih, tetapi persoalannya kenapa rang undang-undang tak tersebut. Saya adalah sebahagian daripada perkara itu. Jadi saya ada orang yang bertanggungjawab dan orang yang boleh bercakap tentang perkara ini. Dan saya ucap tahniah kepada Kerajaan Madani kerana teruskan rang undang-undang perolehan dan Fiscal Responsibility Act. Kerana inilah yang diperlukan oleh agensi penarafan antarabangsa. Inilah yang diperlukan oleh Moody's. Inilah yang diperlukan oleh Standard & Poor's. Dan inilah yang diperlukan oleh Fitch Rating. Tan Sri, kita tak boleh lihat diri kita untuk mengatakan kita baik, Tan Sri. Macam mana kita nak mengarahkan agensi antarabangsa untuk menilai dan rating kita. Ini laporan Tan Sri. Ini fakta, bukan auta. Sila. Kota Melaka dan kemudiannya Hulu Langat. Terima kasih Pak Yang Besar. Terima kasih Tan Sri Speaker. Pak Yang Besar, tadi ada sebut tentang hutang. Dan pagi tadi kita ada dengar pembahasan Ketua Pembangkang Radut tentang hutang. Ya, dia kata dia risau, kata hutang banyak. Tapi dalam teks ucapan Ketua Pembangkang tadi, yang mana kita lihat tak ada isinya ucapan, dia juga ada sebut nak besarkan kek ekonomi negara kita. Jadi bagaimana dia nak capai? Jadi saya nak minta pandangan daripada Pak Yang Besar. Lagi satu, tadi saya ada tanya kepada mereka, siapakah calon Perdana Menteri mereka kalau mereka jadi kerajaan? Tetapi tak dapat bagi jawapan. Kalaulah calon Perdana Menteri
pun tak ada jawapan, tak boleh bagi satu nama, bagaimana mereka nak jadi kerajaan yang baik? Macam mana mereka dah dapat keyakinan daripada rakyat? Apa pandangan Paya Besar? Ini masalah Kota Melaka ni. Itu yang tadi tu, Ketua Pembangkang daripada Larut tadi tu, dia marah. Dia sebut tadi tu dia marah. Sepatutnya Ketua Melaka tadi, patutnya Kota Melaka ni kena sebut sepatutnya tadi ni. Perdana Menteri calon daripada Perikatan Nasional sepatutnya daripada Larut. Bukan Paguh. Sepatutnya. Saya lah kalau dia kata diberikan peluang nak menyokong, memang saya sokong Larut ini sebagai calon Perdana Menteri daripada Perikatan Nasional. Sebab Marang pun sokong Larut ni sebagai calon Perdana Menteri. Bukan Paguh. Ini di Kota Melaka ni sepatutnya kena komo-komo dia punya mulut ni. Saya nak tanya dengan Paya Besar, kalau kita berbelanja sikit, kita berhutang pun tak apa. Yang penting kita tidak rasuah, kita tidak songlap, kita tidak menyeleweng, dan juga kita tidak sakau duit rakyat. Tak apalah pada saya. Untuk kita kembalikan semula hasil kemakmuran negara ini kepada seluruh warga dan juga masyarakat yang terdapat di dalam negara kita. Dan kalau kita dengar tadi daripada Larut, dia nak bagi RM6,000 kepada seluruh warga dan juga masyarakat yang terdapat dalam negara kita ini setahun. Kalau angan-angan dia Perikatan Nasional ni boleh jadi kerajaan. Cuma saya nak tanyalah, saya nak beritahu kepada Larut ni, sebelum dia nak suruh kita yang buat ni, dia minta 4 kerajaan negeri yang dia perintah tu. Kelantan, Terengganu, Kedah dan juga Perlis bagi RM6,000 ni kepada warga dan juga masyarakat yang terdapat di 4 negeri ini. Terima kasih Paya Besar. Tan Sri Ketua, kedua yang sebut tadi saya kira mereka sangat matang kerana mereka tidak bangkitkan sangat ketika Ketua Bangkang sebab kita nak bagi ruang. Dan ini merupakan ruang kepada kelab penyokong kerajaan. Sekurang-kurangnya kita boleh mencairkan persepsi yang agak tidak betul. Kerana apa, Tan Sri? Ekonomi ni dia mesti berasaskan statistik, Tan Sri. Dia Paya tak boleh hanya berasaskan prestasi. Paya Besar, saya sikit je Paya Besar. Paya Besar jangan duduk. Dia begini, yang umumkan pendidikan percuma ni, nak mansuhkan PTPTN ni, sebab itu saya nak ucapkan syabas dan tahniah kepada yang berhormat daripada Kubang Kelian. Sebab dia yang umumkan nak bagi pendidikan percuma dan juga nak hapuskan PTPTN. Dia umum, tetapi yang menggerakkan, yang memberikan peruntukan, yang menyatakan dengan jelas dalam pembentangan bajet baru-baru ini, pendidikan percuma sebanyak 5,800 adalah yang amat berhormat daripada Kerajaan Perpaduan, Kerajaan Madani. Syabas dan tahniah kita ucapkan kepada yang amat berhormat Perdana Menteri yang memberikan pendidikan percuma di peringkat awal ini untuk 5,800 rakyat yang e-kasih yang dapat dilihat melalui pendaftaran e-kasih. Syabas dan tahniah kita ucapkan kepada Kerajaan Perpaduan, Kerajaan Madani. Walaupun yang umumkan itu adalah yang berhormat daripada Kubang Kelian, Timbalan Presiden Parti Islam Se-Malaysia PAS. Tan Sri Ketua, boleh celah sedikit? Boleh. Sedikit aja. Tadi kita dengarlah ucapan daripada Ketua Pembangkang nak bagi 6,000 lah, ada janji bintang dan bulan kepada rakyat Malaysia. Tapi saya nak tanya Paya Besar, apa pandangan Paya Besar? Duit tu akan turun daripada langit ke? Dia ada sebut tak kalau nak bagi semua ni duit datang dari mana? Senang nak cakap saja tu. Tan Sri, sebelum saya jawab rakan-rakan saya ni, Tan Sri, izinkan saya untuk mengalu-alukan kehadiran bersama-sama kita di Dewan Mulia ini ialah delegasi dari Malaysia Australia Future Leaders Program yang diketuai oleh Dr. Syed Muhammad Shakir bin Syed Omar. Kepada tuan dan delegasi Dewan ini mengalu-alukan kehadiran tuan dan delegasi ke Dewan yang mulia ini. Tan Sri, it's our hope that your visit to the Parliament of Malaysia will provide a deeper understanding of the function and role of our legislative institutions and add to the ongoing program. To the foreign delegations, please make some time to explore the beautiful of Kuala Lumpur. Thank you. Tan Sri Yang Bertuah, 3 ahli yang berhormat yang bangkitkan perkara ini, Tan Sri, izinkan saya membuat penerangan sebab dia tidak ada skrip saya, Tan Sri. Tapi saya terpaksa membuat penerangan ini, Tan Sri, kerana saya adalah sebahagian daripada mereka. Dan saya tahu apa yang berlaku dan saya perlu perjelaskan kerana inilah Dewan Yang Mulia, kita mesti berbahas berdasarkan fakta. Dan undang-undang perolehan, Tan Sri, dimulakan oleh kerajaan pakatan. Tetapi kerajaan sebelum ini
telah menghentikan dan tidak melakukan usaha-usaha untuk akta perolehan kerajaan. Tan Sri, bukan mudah Tan Sri. Paya Besar. Nanti saya tahu Pasal Mas akan bangun. Tan Sri, bukan mudah kerajaan Madani nak menyerahkan kuasa kepada pihak parlimen. Eksekutif nak serahkan kepada judiciary, kepada legislatif is not easy. Tetapi kita lakukan kerana apa? Kerana kita mahu ada tata kelola yang baik, ada pengurusan yang baik. Kita dapat kurangkan defisit sehingga mencecah 3.8% pada tahun ini. Ini merupakan satu perkara yang amat penting untuk kita memahami kenapa undang-undang ini dilaksanakan dan undang-undang ini dibahaskan di Dewan Rakyat ini. Yang kedua, Pasal Mas sabar ya. Nanti kita bagi ruang sepenuhnya. Masa pun ada lagi 29 minit, jangan bimbang. Apabila kita bercakap pasal hutang, Tan Sri, seperti mana yang saya sebutkan tadi, hutang ini selalu dimanipulasikan, dipolitikkan berkaitan dengan hutang negara. Tan Sri, selagi kita lakukan perbelanjaan defisit, hutang mesti meningkat. Tetapi yang perkara yang perlu kita lihat adalah adakah hutang baru itu meningkat. Tan Sri, 2023 hutang baru 92.6 bilion. 2024 80 bilion. 2026 kita sasarkan 75 bilion. Tan Sri, betul lah Tan Sri, ada orang kata 75 bilion tu memang tinggi. Tetapi kita tidak boleh bandingkan nilai 75 bilion 2025 dengan 75 bilion tahun 2000. Kita ada inflasi, kita ada pertumbuhan populasi, kita ada faktor-faktor lain yang menunjukkan bahawa nilai 75 bilion ia tidak sebesar pada tahun 2000. Yang paling penting, fakta ekonomi, kaedah untuk kita berbahas, mari kita tengok pertumbuhan tahunan compound, CAGR. Saya harap tahulah apa saya cakap ni ya. Pertumbuhan tahunan compound, CAGR hutang nak dibandingkan dengan CAGR KDNK negara. 2022 hingga 2024 kerajaan Madani mendapatkan jurang Tan Sri sehingga 16 basis point, 16 mata asas yang berhormat larut. Kalau kita nak bandingkan 2027 hingga 2018, CAGR KDNK nominal 7.18%, jauh lebih rendah dengan CAGR hutang terkumpul 9.34% Tan Sri. Tan Sri, kalau dua-dua hutang dengan GDP ini melebar, ini perkara yang perlu kita uruskan. Dan alhamdulillah, masuk Fiscal Responsibility Act. Untuk apa? Untuk pastikan kerajaan berbelanja betul-betul. Value for money. RM1 yang dibelanjakan, berapa banyak impak. Tetapi kita amat realistik pada keadaan semasa. Dan kerajaan kena datang ke Dewan Rakyat. Untuk apa? Untuk bentangkan kenapa nak melakukan exit policy dalam Fiscal Responsibility Act yang saya sebutkan tadi Tan Sri. It's not easy Tan Sri. Dan itu sebabnya saya ulang sekali lagi, Tan Sri Pertua, Paya Besar, untuk Yang Berhormat Larut, selagi kita ada perbelanjaan defisit, selagi itu hutang akan meningkat. Tetapi yang paling penting, kerajaan mesti berupaya untuk service charges, bayaran terhadap nisbah hutang itu mesti kita kecilkan. Bukanlah kita nak biarkan Tan Sri RM1 20 sen bayar. Sekarang ni RM1 16 sen bayar untuk interest. Ada usaha-usaha. Tak perlulah saya jawab. Biarlah kerajaan jawab. Tapi saya tahu usaha tersebut. Itu sebabnya saya tak masukkan dalam ucapan saya sokong-sokong Tan Sri. Bagi cadangan. Sebab kita adalah kerajaan Madani yang meletakkan keadilan dan insan. Dan ini yang saya nak beritahu Tan Sri. Biarlah kita berbahas berkaitan ekonomi. Kita sikit-sikit kena belajar kelas ekonomi Tan Sri. Sila. Terima kasih Paya Besar. Saya ambil maklum tentang perkara yang telah dibahaskan.
Kita juga lihat bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam pembentangan belanjawan telah mengumumkan projek-projek besar bukan saja di negeri-negeri yang ditadbir oleh kerajaan perpaduan, tetapi juga di negeri-negeri yang ditadbir oleh pihak pembangkang. Kita lihat bahawa ada projek besar di Kedah, di Perlis, di Kelantan, di Terengganu, sekolah khas di Kelantan, saya dengar dengan teliti. Tetapi apakah komen Yang Berhormat Payah Besar bahawa walaupun sejak kita memerintah, sejak Yang Amat Berhormat Tambun memerintah, memegang tampuk pimpinan negara, beliau selalu mengumumkan pemberian-pemberian projek besar, mengambil kira hak dan juga kenikmatan rakyat di negeri-negeri yang diperintah oleh pihak pembangkang. Pihak pembangkang masih terus tiap-tiap kali mengadakan demonstrasi, mengadakan perarakan, menuntut bahawa kerajaan ini beliau meletak jawatan. Dan menganjurkan pelbagai demonstrasi, perarakan yang secara tidak langsung dan langsung menggugat kestabilan politik negara kita. Apakah ini juga perlu kita beri perhatian? Dan rakyat perlu tahu bahawa kalau kita ingin mengecapi kenikmatan di negara kita ini, memberi ruang dan peluang untuk kerajaan terus mentadbir dengan baik, tindakan-tindakan pihak pembangkang yang terus menggugat kerajaan haruslah diberhentikan. Tan Sri Yang Bertua, semasa pagi tadi Tan Sri, saya di antara 3 ahli parlimen dijemput oleh Kedudukan Singapura untuk bercakap tentang domestic political development in Malaysia. Dan antara panel tu ada datang daripada pembangkang seorang, dan beliau mengatakan kami akan buat alternatif bajet. Jadi saya berlari Tan Sri daripada Kedutaan Singapura nak sampai ke Dewan, takut saya terlepas. Tapi Tan Sri, indah khabar daripada rupa Tan Sri. Saya tak berniat untuk mengatakan sedemikian, tetapi saya agak kecewa kerana saya mengharapkan seperti mana yang disebutkan oleh Yang Berhormat Tebrau tadi. Betul, nak naikkan 6,000, naiklah 10,000. Tetapi berilah tahu kepada kami apakah langkah-langkah untuk mencapai kepada tersebut. Sebut pertumbuhan berbilion-bilion. Berapa bilion? 100 bilion? 200 bilion? 10 bilion? Dan beritahu bahawa banyak pekerjaan. Kita tak boleh Tan Sri, dalam ekonomi ini kita hanya sebut dalam konteks mantik, kerana ia tidak akan memberi kesan yang positif kepada hala tuju dan negara kita. Dan ini yang saya nak lihat. Tan Sri, ada juga dalam ucapan tadi disentuh berkaitan pelibatan JLC, JLIC dan JLC. Saya Tan Sri, pengurusi Jawatankuasa Pemilih Kewangan dan Ekonomi. Semasa perbincangan, kita panggil semua CIO, JLC. Kita tanya kepada mereka, kenapa tak melabur dalam negara? Kenapa asyik melabur luar negara? Bila dia melabur dalam negara, marah pula. Itu sebab Tan Sri, biarlah kita walk the talk. Dan saya puji Gear Up di bawah JLC. Kerana apa? Kerana equation ekonomi sekarang ini bukan lagi hanya tertumpu kepada equation yang mudah. Sekarang ini bukan lagi ekonomi Tan Sri, geoekonomi. Faktor geografi memainkan peranan dalam menentukan prestasi ekonomi sesebuah negara. Dan alhamdulillah, hari ini kerajaan tubuhkan Center National Geoeconomy. Untuk apa? Untuk melihat perkembangan dunia dalam konteks penyelesaian. Dan sudah pasti, langkah yang mereka buat adalah mantapkan pelaburan domestik negara. Selesaikan domestic consumption. Kalaulah luar itu nak berperang Tan Sri, kita ada domestik ekonomi yang kuat. Seperti mana yang saya sebut di awal tadi. Bank negara. Saya SMS kepada senior ekonomis World Bank. Saya tanya, apa sebab Bank Dunia meningkatkan daripada 3.9% kepada 4.1%? Jawab Dr. Apruva, dia hantar saya satu dokumen yang lengkap bagaimana World Bank melihat Malaysia. Faktor utama adalah domestic consumption. Segala dasar yang dibuat, peningkatan gaji oleh penjawat awam, bantuan tunai ramah dan pelbagai reformasi fiskal dibuat, itu yang meningkatkan jumlah pendapatan boleh guna masyarakat.
Rakyat berbelanja, rakyat ceria, rakyat happy. Dan itu sebabnya Tan Sri, saya harap sangat dalam konteks yang kita lakukan, biarlah kita betul-betul memahami tentang apa itu ekonomi dan jangan sebut perbelanjaan daripada JLC itu bukanlah menggunakan perbelanjaan Paya awam. Besar, sikit lagi boleh Paya Besar? Sekejap lah. Ha? Tak boleh dah? Saya banyak ni, Ya Muhammad. Ya. Tak, saya nak tanya sikit je. Kalau Boleh, macam tu, sekejap. macam tu, saya nak minta Paya Besar bersetuju tak dengan saya? Sebab Perdana Menteri ni pun banyak sangat bagi bajet ni pada Kelantan, Terengganu, Kedah dengan Perlis ni. Kalau macam tu lah, saya nak minta Yang Mohd Perdana Menteri ni jangan bagilah bajet kepada 4 kerajaan negeri ni. Sebab kan kerjanya nak hantam, nak minta Perdana Menteri untuk lepaskan jawatan, letak jawatan dan sebagainya. Kalau kita dengar tadi ucapan daripada Larut ni, memang daripada awal sampai habis hentam saja. Jadi saya nak minta pandangan daripada Paya Besar. Setuju atau tidak? Maksudnya Yang Mohd Perdana Menteri jangan bagi bajet lagi kepada 4 kerajaan yang diperintah oleh pembangkang ni. Sila Paya Besar. Saya tak setuju. Kerana itu bukan cara kerajaan madani berurusan. Seteruk macam mana pun dihentam, kita mesti pastikan kapal ini terus ke depan untuk rakyat. Kerana Tan Sri, dalam konteks kita melihat pembangunan, betul tu apa yang Muhammad Tamu buat. Kelantan bagi, Kedah bagi, Terengganu bagi, Pahang bagi juga. Lebih banyak daripada tempat lain. Terima kasih Yang Muhammad Tambun. Kampung saya Tan Sri Pahang. Kerana apa? Kerana ada jurang di antara dua wilayah. Yang dulu tak buat, sekarang baru buat. Kalau buat dulu, tak adalah kami di Pantai Timur ni merasai rasa periknya. Pasir Mas nak balik ke Kuala Lumpur, nak datang ke Kuala Lumpur. Lepas ni dah ada ECRL. Maknanya apa? Maknanya teruskan Tambun, bagi peruntukan, bagi projek. Yang paling penting, perbelanjaan yang disalurkan, perbelanjaan yang dilaksanakan mesti memenuhi keperluan value for money dan mesti berasaskan kepada defisit yang berkurang walaupun perkembangan dari segi perbelanjaan. Tan Sri Yang Pertua, saya kira apa yang telah saya sebutkan berdasarkan fakta-fakta yang tertentu, Tan Sri, ada saya dengar mengatakan bahawa kerajaan madani telah hilang kepercayaan perniagaan rakyat, Tan Sri. Saya memang faham benar, Tan Sri, agensi antarabangsa ni, Tan Sri. Semasa saya di MOF dulu, kerajaan hantar saya untuk pergi lawatan dan saya selalu ambil kerja tambahan untuk bertemu dan memahami bagaimana mereka melihat negara kita. Ini IMD World Competitive Report naik 11 tangga daripada 34 tangga kepada 23. Prestasi yang terbaik sejak 2020. Prestasi ringgit. Kecoh. Bila turun, bila naik, tak ada siapa yang nak sebut. Pelaburan lebih 384 bilion pada tahun 2024 sehingga 2024, dan separuh tahun 2005 dah mencapai 190 bilion. Tan Sri, saya catat, Tan Sri, saya ni suka menulis, Tan Sri. Saya catat orang tulis, takut saya tersalah anggap apa yang saya dengar. Beritahu sindiran berkaitan pelaburan, Tan Sri, saya dapat lihat bukan mudah orang luar nak melabur kat Malaysia kalau kita tidak ada stability. Tetapi kerajaan madani hari ini ada stability, ada polisi yang baik, diiktiraf oleh agensi antarabangsa. Itu sebab kita dapat keyakinan daripada negara-negara luar untuk datang melawat negara kita. Bila orang datang melawat negara kita, Tan Sri, kita mesti melawat negara orang. Kerana apa? Kerana kita tak boleh hanya melihat hubungan itu perkara-perkara yang kecil. Bila CEO jumpa CEO, berbeza general manager jumpa CEO, Tan Sri. Kalau general manager pergi jumpa CEO, sudah pasti banyak perkara-perkara yang tidak dapat ditunaikan. Tetapi when CEO met CEO, banyak perkara dapat diselesaikan, Tan Sri. Tan Sri Yang Pertua, saya kira apa yang paling pentingnya adalah untuk kita melihat dalam konteks antarabangsa, untuk kita menguatkan apa yang ada dalam konteks daya saing negara dan produktiviti masa depan. Tan Sri, saya juga bangga, Tan Sri,
Malaysia kekal dalam kelompok 15 teratas dunia, Tan Sri. Dari segi kecekapan kerajaan, kecekapan perniagaan, infrastruktur asas, ini menunjukkan bahawa kita ada asas daya saing yang baik, masih kukuh dan mampu bersaing di rantau Asia Pasifik. Ini bukan saya cakap, Tan Sri. Ini laporan IMD World Competitiveness 2025 yang telah menetapkan Malaysia kedudukan 27 daripada 69 negara. Ini satu pencapaian yang baik dalam kelompok ekonomi negara membangun. Tan Sri Yang Pertua, saya harap juga, Tan Sri, supaya satu dana khas dapat diwujudkan untuk program TVET, reskilling, latihan digital, agar tenaga kerja kita benar-benar bersedia menghadapi gelombang otomasi dan kecerdasan buatan. Yang kedua, perkenalkan insentif cukai bersyarat kepada syarikat yang melabur secara signifikan dalam R&D, teknologi frontier, inovasi tambahan, tempatan, dan ini sudah pasti akan memacukan pertumbuhan berasaskan pengetahuan dan nilai tambah negeri. Tan Sri, saya nak sentuh juga, Tan Sri, dalam ucapan saya ini. Tahun sehingga 2025, nilai aset perbankan Islam Malaysia telah mencecah hampir 260 bilion USD, menjadikan Malaysia antara pasaran kewangan Islam terbesar di dunia. Malaysia juga mengekalkan kedudukan tempat pertama dalam Islamic Finance Development Indicator IFDI selama beberapa tahun berturut-turut. Ini bukti kukuh bahawa kepimpinan global kita dalam sektor ini terus diiktiraf di peringkat antarabangsa. Semasa lawatan JKPK Kewangan Ekonomi bersama Yang Berhormat Tebrau dan beberapa lagi Yang Berhormat, Hong Kong sendiri menyatakan minat untuk menjadikan Malaysia sebagai rujukan utama dalam kewangan Islam. Dan kita mempunyai lebih 16 institusi perbankan Islam, termasuk 5 bank Islam penuh. Dan ini semua yang diunjurkan 8% oleh RAM rating. Tan Sri Yang Pertua, masa depan kewangan Islam tidak lagi boleh bergantung kepada instrumen tradisional semata-mata, tetapi pada keupayaan berinovasi. Kita kini muncul dalam bentuk wealth-based instrument, sukuk hijau, takaful digital dan integrasi menyeluruh dengan ekonomi halal. Aset global kewangan Islam dijangka mencecah USD 5 trilion menjelang 2030. Tan Sri, saya harap sangat Malaysia dapat mengekalkan kedudukannya bukan sekadar menjadi peneraju kewangan Islam global, tetapi menjadi hub inovasi berasaskan nilai, value-based finance yang benar-benar memberi manfaat kepada rakyat dan ekonomi. Tan Sri Yang Pertua, saya juga ingin menyentuh berkaitan polisi. Merakyatkan tabik urus, memulihkan kepercayaan. Tunjang ketiga, polisi atau tabik urus. Orang Melayu lama berpesan, Tan Sri, lancar kaji kerana diulang, pasal jalan kerana diturut. Kita mesti memasak dan memancang asas kukuh, mentadbir demi kesejahteraan rakyat. Komitmen kerajaan dalam memkukuhkan tata kelola, disiplin fiskal dan keberanian melaksanakan reformasi struktur demi menjana hasil negara secara mampan tanpa membebankan rakyat untuk jangka masa yang panjang harus dihargai. Sebagai pengurusi jawatankuasa mengenai rasuah, Tan Sri, saya amat bersetuju dengan kenyataan Ketua Pesuruhjaya SPRM agar kerajaan lebih tegas dalam menangani isu integriti rasuah, memperkasakan peranan agensi penguatkuasa di seluruh negara, dan negara kita telah kerugian hampir 277 bilion ringgit dalam tempoh 5 tahun akibat jenayah rasuah. Untuk negara dengan populasi hanya 34 orang, jumlah ini amat besar dan membimbangkan. Saya puji Kerajaan Madani atas komitmen tegas mementras keterisan rasuah dengan tindakan konsisten agensi penguatkuasa seperti SPRM, PDRM, KPDN, JKDM dan MyCC yang berjaya memulih hampir 15.5 bilion ringgit Malaysia dalam tempoh 2 tahun. Alhamdulillah, belanjawan ini telah menzahirkan kesungguhan kerajaan dalam menangani isu-isu yang kritikal. Lebih 700 juta
akan diperuntukkan tahun kehadapan bagi meningkatkan keupayaan latihan dan aset penguasaan. Tan Sri Yang Pertua, isu infrastruktur Upaya besar lestari tentang bab Kota Melaka Melaka. tentang bab rasuah ni, tahniahlah Upaya Besar dilantik sebagai jawatan kuasa pengerusi jawatan kuasa yang dilantik oleh SPRM. Jadi boleh tak Upaya Besar dalam mesyuarat akan datang tolong bangkitkan kes anak menantu Pagu tu. Saya rasa itu adalah mustahak. Sebab waktu itu kejadian ialah waktu Pagu menjadi Perdana Menteri. Itu adalah satu isu yang amat serius. Jadi saya harap supaya dalam mesyuarat akan datang tolong bangkitkan sebab rakyat ingin tahu. Terima kasih. Tan Sri, saya nak betulkan sikit, bukan dilantik oleh SPRM tetapi yang dilantik 7 ahli yang berhormat termasuk senator oleh Yang di-Pertuan Agong. Upaya Besar minta. Tadi dalam ucapan Ketua Pembangkang, dia telah umumkan bahawa jika Perikatan Nasional menjadi kerajaan, mereka akan bagi bantuan prihatin nasional sebanyak 500 satu bulan untuk 1 tahun kepada semua golongan memerlukan. Tapi dia tak kata siapa golongan memerlukan. Jadi katakanlah kita bagi semua B40. Berapa jumlah duit yang kita perlu bayar? B40 kita ada 3.6 juta isi rumah, kali dengan 6,000 setahun, jumlahnya 21.6 bilion. Dan dia juga umum nak bagi pendidikan percuma. Saya anggarkan pendidikan percuma 2.1 bilion. Tambah biasiswa 1.2 bilion. Jumlah 3.2 bilion. 2 polisi yang tadi lalu umumkan, jumlahnya 24.8 bilion. Jadi soalan saya, macam mana Perikatan Nasional hendak membiayai 24.8 bilion tanpa meningkatkan hutang negara? Tadi mereka balun. Hutang negara naik, nak balun. Tapi sekarang nak bagi duit. Jadi adakah mereka nak ikut apa macam nak tabur duit helikopter, nak cetak wang, bagi dekat rakyat? Saya minta penjelasan. Tan Sri Yang Pertua, kampar ni terlepas bas Tan Sri. Saya dah cakap tadi, saya takkan ulang. Lain kali bila pengurusi BBC ucap datang awal ya. Tan Sri Yang Pertua, dalam konteks rasuah ini, JKMR bukan bertindak dalam operasi. Bersama dengan saya adalah Yang Berhormat Langkawi, Yang Berhormat Bentong, Yang Berhormat Batang Lupar dan Yang Berhormat Tawau yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Kami tak jaga operasi dan apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat Kota Melaka, mungkin Yang Berhormat boleh ajukan kepada Yang Berhormat Menteri nanti. Kami hanya melihat polisi dan apakah penambahbaikan. Tan Sri, saya nak ambil kesempatan ini juga Tan Sri untuk melihat kepada landscape arena antarabangsa. Dasar luar Malaysia yang kini mengadaptasi pendekatan yang konstruktif dalam kaedah membingkaikan identiti antarabangsa. Ia berasaskan naratif madani, kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan. Nilai trust domestik ini Tan Sri mesti diterjemahkan ke arah global sebagai soft power ataupun South-South cooperation dengan izin, khususnya kepada negara-negara membangun untuk memajukan pelibatan berasaskan nilai bersama. Saya lihat ini satu penjenamaan iaitu diplomasi madani. Saya menyambut baik usaha kerajaan melalui kepimpinan Yang Amat Tambun dan Dasar Luar Malaysia melalui Wisma Putra yang lebih aktif dan lantang menumpukan kepada intensif humanitarian diplomasi serta preventif diplomasi bagi memupuk hubungan serantau dan global. Pendekatan ini Tan Sri jelas dalam isu kemanusiaan, termasuk pendirian tegas terhadap Myanmar dengan prinsip tidak campur tangan, bukan lesen untuk kita berdiam diri. Komitmen kerajaan juga terselah dalam memastikan keselamatan 34 rakyat Malaysia dan 500 peserta antarabangsa dalam Global Sumut Flotilla ke Gaza terjamin dan menyelar habis-habisan tindakan rejim Zionis Israel. ASEAN Centrality yang diketengahkan berikutan kejayaan Summit ke-46 bersama China, Majlis Kerjasama Negara-Negara Arab Teluk dan penyelarahan konflik antara Thailand dan Kemboja serta sokongan konsisten termasuk kemasukan Timor Leste ke ASEAN menjelang 2025. Kunjungan Presiden Xi Jinping ke Malaysia di pertengahan tahun dan akan datang kunjungan Presiden Donald Trump ke Malaysia dapat diduga bahawa Malaysia berupaya dan bersedia melalui diplomasi madani seiring kepengurusian ASEAN
Malaysia 2025. Baik besar. Maka, sekejap saya habiskan ni. Maka dengan ini, untuk memastikan kemampanan diplomasi madani, saya minta agar Belanjawan 2026 wajar memberi sokongan strategik yang berterusan, mengambil kira hala tuju pasca kepengurusian ASEAN Malaysia 2025 kepada Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pelaburan Perdagangan dan Industri, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, kerana ketiga-tiga ini merupakan tonggak utama pembinaan Deklarasi Kuala Lumpur The ASEAN Community 2045. Tan Sri, dalam dunia yang penuh ketidaktentuan geopolitik, Tan Sri, Belanjawan 2026 juga akan terkait dan terkesan apa sekiranya berlaku pada masa hadapan berkaitan geopolitik pada hari ini. ASEAN centrality bukanlah kelemahan. Ia adalah kekuatan strategik, dan kedudukan rantau ini yang neutral menjadikan medan persaingan sihat antara kuasa besar dan destinasi utama aliran modal global. Ini peluang untuk ASEAN melahirkan jago ekonomi rentas padan yang mampu berdiri setanding jenama dunia. Kita tidak boleh, Tan Sri, terus menerus menjadi pasaran pengguna semata-mata. ASEAN mesti membina ekosistem yang melahirkan syarikat serantau berskala global. Mr. DIY, Jollibee, Zeus Coffee, diorang tak bagi saya royalty, Tan Sri, tapi saya sebut, yang memperkukuhkan rantaian nilai serantau melalui pelaburan intra-ASEAN dan integrasi pasaran yang lebih mendalam. Kita juga, Tan Sri, nasihat saya kepada pihak kerajaan, perlu mengimbangi peluang pelaburan dan penyesuaian sosial. Pelaburan besar, terutamanya daripada China, telah mengubah landscape industri ASEAN dari sektor nikel sehingga ke tekstil. Dasar serantau perlu memastikan gangguan ini tidak menekan golongan rentan sambil mengukuh dasar industri dan inovasi tempatan. Satu lagi sekejap. Saya bagi. Satu lagi cabaran, pasaran modal ASEAN yang masih berpecah. Walaupun digabungkan, saiznya hanya sebesar Hong Kong atau 1/10 Nasdaq. Maka, Tan Sri, penyelarasan dasar, regulasi dan mobiliti bakat serantau perlu dipertingkatkan bagi menarik modal institusi dan memperkukuhkan keyakinan pelabur. Sistem kewangan serantau perlu lebih progresif. Pinjaman berasaskan cagaran tidak lagi sesuai untuk syarikat teknologi baru. Kita perlu memperluaskan pembiayaan berasaskan aliran tunai, kredit digital bagi menutup jurang pembiayaan dan menyokong inovasi. Saya bagi Jelutung dan kemudiannya Hulu Terengganu. Terima kasih Pak Besar. Saya dengar tentang ucapan berkenaan dengan Global Sumut Flotilla, dan kita lihat bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengusahakan bahawa semua yang telah bersama-sama dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla ini telah pun kembali ke tanah air dengan selamat. Dan kita juga tahu tentang, Tan Sri Speaker, pendekatan kerajaan berkenaan dengan Israel. Kita mengecam Israel. Kita tahu bahawa Israel ini melakukan pelbagai isu yang melibatkan kemanusiaan. Dan kita mengecam dengan kuatnya pendekatan ataupun kerajaan Israel ini bila-bila masa. Yang paling mendukacitakan, Tan Sri Speaker, dalam konteks ini, tindakan timbalan Menteri Besar Kelantan yang mempertahankan insiden bendera Israel dikibarkan di Sungai Kelantan di Kelantan pada hari Jumaat. Persoalan saya, kita lihat bahawa apabila Yang Berhormat Perdana Menteri mengusahakan kejayaan membawa balik aktivis yang memperjuangkan hak asasi manusia ini dalam Global Sumut Flotilla, tak ada seorang pun daripada sebelah sana memuji Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tak ada seorang pun. Tak ada pemimpin PAS atau Bersatu. Tetapi apabila isu bendera Israel dikibarkan di Sungai Kelantan, takkan orang Kelantan tak tahu kalau kita nak demonstrasi bakar bendera itu, pijak bendera itu. Ini mereka kibarkan, dan timbalan Menteri Besar Kelantan tampil menjelaskan perkara ini. Ini adalah perkara yang paling mengecewakan. Tak ada seorang pun daripada sebelah sana yang mengutuk kejadian ini. Timbalan Speaker. Tan Sri Speaker. Tan Sri, okey, terima kasih. Nak bagi terus ke nak jawab dulu? Saya
Boleh, Muhammad. Saya pun masa tinggal sikit, Muhammad. Saya bukan panjang macam Jotong. Terima kasih, Speaker. Suslu, Speaker. Persoalan saya berkaitan dengan ASEAN, saya berbanggalah kerajaan mengambil inisiatif untuk pilihan raya di Kemboja yang akan dilangsungkan. Cuma persoalan saya, suatu ketika dahulu, kerajaan melantik Thaksin sebagai penasihat ASEAN. Soalan saya, apa peranan beliau? Kerana beliau sekarang sedang menghadapi satu kes lagi di mahkamah untuk dipenjarakan. Dan apakah jasa beliau dalam ASEAN setakat ini? Terima kasih, Yang Dipertua. Sila Paya Besar dan lepas tu landing terus. Tan Sri, Jelutong dengan Hulu Terengganu ni dia orang keliru, Tan Sri. Saya ni pengurusi backbencher, Tan Sri. Saya bukan eksekutif untuk menjawab pihak dasar-dasar kerajaan. Jadi saya fikir soalan tersebut patut mereka tanya semasa perbahasan mereka, Tan Sri. Tan Sri, saya minta sikit masa, Tan Sri. Silakan. Sebab Ketua Pembangkang tadi tak habis masa. Jadi saya pakai masa yang dia tak habis tu, Tan Sri. Boleh ya? Silakan. Tan Sri Yang Bertua, saya nak sentuh sikit berkaitan kedudukan strategik Parlimen Paya Besar yang terletak di antara pantai barat dan pantai timur semenanjung Malaysia, menjadikan lokasi ini amat signifikan untuk masa depan pendidikan dan pembangunan wilayah. Tan Sri, bila siap saji ICRL, Paya Besar akan hanya mengambil masa sekitar 1 jam 20 minit untuk dihubungkan terus dengan ibu negara Kuala Lumpur. Ini sudah pasti meletakkan Parlimen di bawah jagaan saya, Paya Besar ini, dalam jarak kedudukan geografi yang hampir setara dengan institusi ternama di dunia. Kalau kita ambil University of Oxford, Tan Sri, kira-kira 1 jam 30 minit daripada kota London. Kyoto University mengambil masa kira-kira 2 jam sahaja menaiki Shinkansen daripada Tokyo. Tambahan pula, Pahang mempunyai perancangan untuk membina lapangan terbang antarabangsa yang sedang dirancang, dan sudah pasti kedudukan Parlimen Paya Besar ini akan bertambah kukuh sebagai destinasi strategik untuk pendidikan, edutourism dan mobiliti pelajar antarabangsa. Saya yakin, Tan Sri, Paya Besar bakal menjadi game changer dalam landscape pendidikan tinggi negara. Saya berharap pihak kerajaan dapat menumbuhkan jawatankuasa pemandu bagi hub pendidikan tinggi antarabangsa wilayah Pantai Timur dan seterusnya merealisasikan impian kami di Paya Besar. Tan Sri, isu yang terakhir, Tan Sri, adalah berkaitan kapasiti tenaga boleh baru, Tan Sri. Saya perlu sebut ini kenapa, Tan Sri? Selain ekonomi, energi juga merupakan perkara yang kita kena selesaikan di waktu ini supaya masa hadapan nanti kita akan tidak menghadapi sebagaimana yang kita hadapi pada hari ini. Kapasiti tenaga boleh baru negara dijangka mencecah 30% menjelang akhir tahun ini. Ini menunjukkan Malaysia sedang berada di landasan tepat mencapai sasaran 30% menjelang 2030. Di sini pentingnya, Tan Sri, ASEAN Power Grid. Saya memuji pihak kerajaan Madani, khususnya kerjasama TMB dan Petronas dalam projek Vietnam, Malaysia, Singapura yang akan menyalurkan tenaga boleh baru dari selatan Vietnam ke Malaysia dan Singapura. Apabila APG ini beroperasi sepenuhnya menjelang 2045, Malaysia bakal muncul sebagai hub tenaga bersih serantau dan menerima limpahan pelaburan, inovasi, peluang pekerjaan baru dalam ekonomi hijau. Kini adalah masa yang terbaik, Tan Sri, untuk kita memperkukuhkan rantaian bekalan tenaga hijau, melibatkan anak tempatan dan mempereratkan kerjasama antara universiti, industri dan kerajaan bagi melahirkan unicorn tenaga serantau yang mampu bersaing di pentas global. Saya juga minta, Tan Sri, supaya kita dapat melihat bagaimana sasaran dalam keselamatan maritim dan penguasaan undang-undang laut. Saya menyokong cadangan untuk menubuhkan dialog maritim G2G dengan Korea Selatan bagi manfaatkan keunggulan teknologi maritim mereka. Ini langkah untuk memperkukuhkan kedudukan Malaysia sebagai hub maritim serantau serta menzahirkan kepimpinan diplomasi ekonomi madani berasaskan kelestarian dan kemakmuran bersama. Tan Sri, betul penutupnya, dalam semangat ekonomi madani, kemakmuran tidak boleh dipisahkan dengan keadilan. Pertumbuhan tidak boleh dicapai dengan mengorbankan nilai kemanusiaan. Tanggungjawab kita bukan sekadar mengimbangkan angka-angka buku bajet,
tetapi mengimbangkan hati dan rakyat dalam perjalanan pembangunan negara. Saya yakin dengan disiplin fiskal yang mantap, tadbir urus yang telus, diplomasi yang matang serta keutamaan kepada rakyat, Malaysia di bawah kepimpinan Kerajaan Madani mampu melangkah ke hadapan sebagai sebuah negara yang berdaya tahan, berprinsip dan berperanan besar di pentas global. Adam Smith, Tan Sri, bapa ekonomi moden, no society can surely be flourishing and happy, of which the far greater part of the members are poor and miserable. Maka, Tan Sri, tugas saya dan ahli-ahli yang berhormat di Dewan ini ialah untuk memastikan kemakmuran tidak berhenti di angka pertumbuhan tetapi terasa di meja makan setiap keluarga. Berbahaslah dengan fakta, jangan hanya memainkan persepsi kerana persepsi itu akan membunuh prestasi untuk jangka masa yang panjang. Dengan semangat itu, Tan Sri, saya menyokong penuh Belanjawan 2026. Baik, terima kasih Pak Besar. YBS di depan, kita takkan mundur, maju bersama, kita jadi pendorong. Hebatkan Payah Besar, ayo kita bersatu.